Hai semua, hari ni kita nak buat dua jenis air viral guna FNN. Satu warna orange creamy, satu lagi merah bandung soda padu. Dua-dua confirm sedap sesuai sangat minum sejuk. Jom kita start. Air pertama kita nak buat orange creamy float. So first kita ambil jug, masukkan ais batu bagi penuh dahulu. Lepas tu kita nak guna FNN berperisa orange. Memang legend, masa kecil-kecil memang suka minum orange yang ni. Tuang sampai penuh, next kita tambah susu cair sedikit, lebih kurang dalam 10 hingga 15 ml sahaja. Dan masukkan jelly sumi warna-warni tu bagi ada tekstur bila kita nak minum. Sekarang highlight dia, kita letak 2 scoop aiskrim vanila. Kacau dia perlahan sampai semua sebati. Dah pun siap. Rasa dia memang padu, creamy, sejuk dan kenyal-kenyal jelly. Kalau nak lagi best, boleh tambahkan buah orange yang kita dah blend sedikit bagi dia extra texture. Memang rasa dia meletup. So now air kedua, sirap bandung soda viral. Tu ambil jug yang baru, masukkan ais batu penuh. Kali ini kita nak gunakan FNN ice cream soda. Yang ni kalau kita mix dengan semua jenis cordial ataupun fresh food, memang sedap. So tuang dia sampai penuh. Lepas tu kita masukkan 2 sudu sirap, 2 sudu besar susu pekat, sedikit susu cair. Lepas tu kita tambahkan daun pandan nak bagi ekstra wangi pandan bila kita minum. Buah longan, biji selasih sedikit, cincau dalam 2 sudu macam tu, dan tadi koko berperisa lychee. Memang banyak bahan kan, tapi trust me, yang tu memang worth it. Kacau sampai sebati, dah pun siap. Rasa dia lengkap, ada soda, creamy, wangi pandan dan ada tekstur daripada macam-macam topping. Kalau suka manis dan lemah, boleh tambahkan lagi susu pekat ikut selera masing-masing ya. Kedua-dua resipi ni memang wajib try. Sejuk-sejuk minum memang puas hati. Selamat mencuba.